Selat Hormuz kembali panas dan pasaran minyak mula cemas. Pada Isnin, harga minyak mentah bergerak lebih tinggi selepas aktiviti perkapalan melalui Selat Hormuz dilaporkan semakin perlahan. Menurut Reuters, data perkapalan menunjukkan jumlah kapal yang melalui Selat Hormuz menurun dengan ketara pada Ahad selepas Iran mengumumkan laluan itu ditutup semula. Iran mendakwa Israel dan Amerika Syarikat telah melanggar perjanjian damai sementara yang sedang berjalan. Kesan daripada perkembangan ini, Brent crude naik sekitar 0.67% kepada $81.11 setong, manakala WTI crude meningkat 2.64% kepada $78.62 setong. Situasi menjadi lebih tidak menentu apabila Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran bahawa serangan terhadap Iran boleh disambung semula. Dalam masa yang sama, naib Presiden Amerika Syarikat JD Vance dilaporkan telah bertemu pegawai Iran untuk rundingan awal di bawah perjanjian sementara itu. Namun, rundingan tersebut dikatakan bermula dengan tegang apabila Tehran menuduh Washington gagal menghentikan pertempuran di Lebanon seperti yang dijanjikan. Walaupun harga minyak naik pada Isnin, pasaran sebenarnya masih cuba pulih selepas harga minyak jatuh lebih 8% minggu lalu. Ketika itu, pelabur menjangkakan kapal-kapal yang tersekat di Gulf akan dilepaskan dan sekatan terhadap minyak Iran mungkin dilonggarkan jika perjanjian US-Iran berjalan lancar. Tetapi sekarang ini, tumpuan kembali kepada satu persoalan besar. Berapa lama Selat Hormuz akan terus terganggu? Menurut penganalisis, inventori minyak dunia sudah pun berkurang sepanjang tempoh gangguan sebelum ini dan ia mungkin mengambil masa untuk dibina semula. Morgan Stanley turut menyifatkan keadaan pasaran minyak sekarang sebagai race against time kerana faktor yang sebelum ini membantu menahan kenaikan harga minyak mungkin semakin lemah jika Hormuz terus ditutup hingga akhir Jun. Jadi buat masa ini, harga minyak masih sangat sensitif kepada perkembangan geopolitik. Jika Selat Hormuz kekal terganggu, tekanan terhadap bekalan boleh meningkat semula dan ini berpotensi menolak harga minyak lebih tinggi dalam jangka pendek. Walau bagaimanapun, jika rundingan US-Iran menunjukkan kemajuan, pasaran mungkin kembali reda. Fokus utama pasaran sekarang adalah jelas, iaitu Selat Hormuz, rundingan US-Iran dan risiko bekalan minyak global.